Rupanya sakit lutut ni senang je nak sembuh kalau kita tahu punca sebenar. Kalau lutut selalu rasa mencucuk, bangun pagi susah, nak rukuk pun pedih besar, kemungkinan rawan dalam sendi tu dah haus. Nama saya Aminah, umur 34 tahun. Saya pernah belajar dalam bidang sains kesihatan dekat UPM. Dengan ilmu yang saya ada, saya tahu sakit lutut ni bukan sebab usia semata. Bila rawan sendi makin haus, kita akan mula rasa ngilu, mencucuk dan bisa bila bergerak. Biasanya doktor akan bagi ubat tahan sakit, suruh pergi fisioterapi atau suntik gel dalam lutut. Tapi bukan semua orang mampu nak ulang alik ke hospital. Lagi sedih bila sakit tu dah lama, ubat pun dah tak berkesan. Saya sendiri pernah rasa, setiap kali nak bangun dari sujud, lutut rasa macam kena cucuk jarum. Sampai satu tahap, solat atas kerusi jadi rutin harian. Saya tak nak terus bergantung pada ubat. Saya cari sendiri apa punca sebenar. Masa tu saya terbaca pasal satu herba yang dipanggil tulang gunung. Herba dari kawasan pergunungan yang sangat tinggi khasiat untuk sendi dan tulang. Dalam kajian, herba ni bantu kuatkan struktur tulang, pulihkan rawan dan kurangkan radang dalam sendi. Sekarang, tulang gunung ni dah dirumus dalam satu jus yang sangat senang nak amal. Nama dia Jus Lenix. Saya dah amal lebih 2 bulan. Dulu nak bangun dari katil pun macam nak patah lutut. Tapi sekarang, saya dah boleh solat berdiri, jalan lama sikit pun dah tak sakit. Jus ni mudah je minum pagi dan malam. Tak payah sapu, tak payah rebus, rasa dia pun sedap dan cepat nampak kesan bila konsisten. Kalau awak ada masalah macam saya dulu, tolong jangan tunggu sampai kena pakai tongkat. Saya sarankan awak cuba 2 paket dulu, cukup hampir sebulan. Harga tengah jimat. Saya ada letak beg kuning kat bawah ni, tekan situ cepat sebelum habis stok.